Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Pergi ke taman memetik kemboja putih, hiasan diri. Assalamualaikum pembuka bicara. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Medina Sofia binti Nur Adili. Saya berusia 9 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Danun yang terletak di Arung Gajah Melaka. Kod sekolah saya ialah NBA 0025. Pada masa lapang, saya gemar untuk memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita dan menonton televisyen. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang pendidik. Kalau bukan kerana buku, tidaklah akal diterangi. Kalau bukan kerana ilmu, tidaklah saya berada di sini. Dalam video ini, saya berasa amat terhijau untuk berkongsi sebuah cerita yang pernah saya baca. Buku cerita yang pernah berjaya menambah hati saya bertajuk Sang Raja Wali Yang Tak Setia. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah buku cerita yang penuh pengajaran bertajuk Sang Raja Wali Yang Tak Setia. Hasil karya penulis terkenal iaitu Zaid Maksaman. Buku ini diterbitkan oleh Utusan Publications dan distributor Sendirian Berhad dan mempunyai 46 halaman muka surat bercetak. Buku ini merupakan sebuah cerita haiwan yang syarat dengan nilai moral tentang kesetiaan, persahabatan dan akibat mengkhianati kepercayaan. Hadirin sekalian, cerita ini mengisahkan tentang seekor burung Raja Wali yang gagah dan kuat. Pada mulanya, Raja Wali ini mempunyai beberapa sahabat haiwan lain yang hidup aman dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Namun, sifat Raja Wali ini berubah. Dia mula menjadi sombong dan tidak setia kepada kawan-kawannya. Demi kepentingan dirinya sendiri, Raja Wali sanggup mengkhianati sahabat yang pernah menolongnya. Perbuatan itu akhirnya diketahui oleh haiwan-haiwan lain. Akibat sikapnya yang tidak setia, Raja Wali itu akhirnya kehilangan kepercayaan dan persahabatan daripada haiwan-haiwan lain. Pada saat itu, barulah Raja Wali menyedari bahawa kepercayaan yang hilang itu amat sukar untuk diperoleh kembali. Hadirin yang dihormati, daripada cerita ini terdapat beberapa pengajaran penting yang boleh kita ambil. Pengajaran yang pertama ialah kita mestilah sentiasa setia kepada rakan dan orang yang mempercayai kita. Kesetiaan merupakan asas kepada persahabatan yang kukuh. Pengajaran yang kedua ialah jangan bersikap tamak dan mementingkan diri sendiri. Sikap ini boleh menyebabkan kita kehilangan orang yang menyayangi dan mempercayai kita. Pengajaran yang ketiga ialah setiap perbuatan mempunyai akibatnya. Jika kita buat baik, kita akan dihormati. Namun, jika kita mengkhianati orang lain, kita mungkin akan ditinggalkan. Hadirin sekalian, cerita ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Dalam kehidupan seharian, kita juga mempunyai kawan, keluarga, dan orang yang mempercayai kita. Jika kita tidak jujur atau tidak setia kepada mereka, hubungan yang dibina mungkin akan musnah. Oleh itu, kita harus menjaga kepercayaan orang lain. Seperti pepatah Melayu mengatakan, sekali kita mengukir janji,
sukar untuk mendapatkan kepercayaan semula. Hadirin yang dihormati, kesimpulannya, buku Sang Raja Wayang Tak Setia ini merupakan sebuah cerita yang ringkas tetapi penuh dengan pengajaran yang sangat bermakna. Cerita ini mengingatkan kita bahawa kesetiaan, kejujuran dan kepercayaan merupakan nilai penting dalam kehidupan. Sebelum saya mengakhiri bicara buku ini, izinkan saya berpantun. Pergi ke taman, memetik batu, melatih titih pilihan ini. Jika kita ingin dihormati, jagalah janji dan setia selalu. Sekian sahaja bicara buku daripada saya. Terima kasih.